pihak PAS Pusat ucap terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir sama. Dan seperti mana yang kita semua maklum, tadi kita membuat pelancaran jentera ataupun himpunan jentera pilihan raya PAS Negeri Melaka sebagai persiapan untuk menghadapi PRN yang kita jangka akan diadakan dalam masa yang terdekat. Pertamanya, PAS Malaysia mengalu-alukan beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Menteri, termasuk juga yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO semalam, yang menyatakan bahawasanya pilihan raya akan diadakan dalam tempoh antara 2 bulan ke 10 bulan daripada sekarang. Bermaknanya pilihan raya akan diadakan dalam tahun ini. Ya. Walaupun kita tahu bahawa pilihan raya boleh diadakan selewat-lewatnya 60 hari selepas daripada bulan Disember atau tarikh matang genap 5 tahun tempoh Dewan Negeri. Oleh itu, sebagai sebuah parti politik yang sudah pasti akan menyertai pilihan raya negeri pada kali ini, PAS membuat persiapan awal dengan membentuk jentera pilihan raya di semua peringkat, dan saya selaku Timbalan Pengarah Pilihan Raya Pusat mengesahkan bahawasanya Jabatan Pilihan Raya Pusat telah pun memulakan kerjasama dengan Jabatan Pilihan Raya peringkat negeri, Parlimen dan DUN untuk membuat semua persiapan-persiapan yang perlu bagi menghadapi pilihan raya dalam masa yang seberapa cepat yang boleh. Kita Melaka, PAS Melaka terutamanya sedang berkembang dengan pesatnya. Hampir ataupun 40-50 cawangan baru telah pun terbentuk, termasuk hampir 20 cawangan yang baru saja diluluskan, dan masih ada hampir 30 lagi yang telah pun ada penajanya yang sedang diproses. Ini hampir maknanya lebih kurang 50 cawangan yang baru, dan kita jangka akan lebih banyak lagi cawangan-cawangan PAS akan dibuka, dan pimpinan PAS Pusat mengalu-alukan kita mengajak rakyat Melaka, aktivis politik Melaka dapat tampil ke hadapan bersama-sama memberi sokongan dan dukungan kepada perjuangan PAS dengan memperbanyakkan lagi cawangan-cawangan yang ada di Melaka ini. Sementara itu, program-program persiapan pilihan raya akan dijalankan pada semasa ke semasa. Okey. Di awal sebelumnya ada membayangkan akan menyertai kolaborasi agung. Kolaborasi agung ini simple saja. Pertama, saya elok saya buat penjelasan. Pertama, kita hanya mendengar berdasarkan pada ucapan yang dibuat dalam mesyuarat sebuah parti. Tak lebih daripada itu setakat ini. Hanya ucapan dalam sebuah mesyuarat sebuah parti. Dan kita mengambil sikap yang terbuka seperti mana kenyataan yang dibuat oleh Tuan Guru Presiden dan Timbalan Presiden, bahawasanya kita mengambil sikap yang terbuka untuk mengikuti kalau ada apa-apa perkembangan lanjut. Setakat ini tidak ada, dan itu menyebabkan ada pelbagai tafsiran tentang apa yang dimomokkan dalam ucapan tersebut. Tapi macam saya katakan tadi, PAS sangat mendukung apa-apa usaha ke arah membentuk penyatuan dan perpaduan, terutama sekali kalangan parti politik Islam dan Melayu, serta yang bukan Islam yang tidak ekstrim. Ini adalah merupakan dasar yang telah disebut oleh Presiden dan juga merupakan satu resolusi dalam muktamar PAS yang lalu dan tahun sebelumnya. Jadi dasar PAS adalah jelas, kita mengalu-alukan sebarang usaha ke arah penyatuan dan perpaduan. PAS meletakkan keutamaan perpaduan parti-parti politik Melayu dan Islam sebagai keutamaan, tetapi mestilah dengan dasar-dasar yang betul yang akan ditapis oleh parti PAS ini. Saya mendapat juga berdasar pada kenyataan, ya. Semalam Presiden UMNO membuat kenyataan
bahawasanya pilihan raya Melaka menjadi pilihan raya pertama untuk mencuba pelaksanaan konsep rumah bangsa. Sekali lagi kabur, tapi kita tetap mengalu-alukan. Anything yang bersifat positif, PAS alu-alukan. Tapi tidak bermakna kita dapat menyertai selagi sesuatu itu kabur dan tidak dijelaskan. Ya. Jadi kita masih menunggu. Kita juga mendapat pemberitaan daripada beberapa pemimpin-pemimpin lain yang mengaitkan pilihan raya Melaka dengan kolaborasi. Ya. Saya tidak mahu kerana sebagai seorang yang datang daripada soft UMNO, saya tahu kadang-kala terlalu banyak statement yang dibuat yang orang kata mempunyai niat lain di belakang. Tidak transparent, tidak straightforward. Dan kemudian tiba-tiba yang terjadi akhirnya lain daripada yang kita jangka. Jadi kalau UMNO takut kononnya dipatuk ular dalam lubang yang sama 2 kali, kita bukan saya takut dipatuk ular, kita takut dibaham buaya yang sama berkali-kali. Jadi Tan Sri, Percakapan Melayu sebelum ni Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan ada perbincangan dengan Presiden UMNO di Percakapan Melayu. Pendapat ke? Saya rasa Presiden UMNO telah terkhilaf. Saya tahu apa yang dia maksudkan. Dia ada berjumpa dengan beberapa individu ataupun beberapa pemimpin daripada beberapa parti politik. Tidak ada sebarang perjumpaan resmi di antara UMNO dengan Bersatu ataupun PAS. Jadi pengurusi Bersatu telah buat klarifikasi. Peringkat Bersatu tidak ada sebarang perbincangan yang resmi dengan Presiden UMNO, dan PAS juga sama. Dan kita tahu memang ada pertemuan, tapi itu adalah pertemuan yang melibatkan beberapa individu dan tidak boleh disifatkan sebagai parti to parti. It's only leader to leader mungkin, tapi parti to parti belum ada. Letakkan fungsi PN masih belum dibuat, so agaknya bila PAS akan. Baik, tentang saya nak bagi sikit pandangan ya tentang pelantikan fungsi PN, kerana saya mendapati terdapat beberapa siaran media yang sengaja diadakan bersifat provokatif, dan ada juga yang sengaja mereka cerita yang tak menggambarkan pun keadaan yang sebenar. Ya, jadi saya nak juga sebut PAS adalah sebuah parti yang sangat berdisiplin. Dalam nak melakukan sesuatu juga, PAS tidak membuat keputusan berdasarkan kepada individu-individu. PAS ada jawatan kuasa harian, PAS ada jawatan kuasa pusat, PAS juga ada jawatan kuasa syura dan sebagainya. Jadi PAS akan lalui proses-proses ini secara tertib. Itu disiplin dalam PAS. Ada orang apabila Tan Sri Muhyiddin mengumumkan dan dia waktu itu berada di London, surat pun tak hantar lagi. Dia dah ada orang telah menulis, siapa pengurusi ganti. Perkara tidak semudah itu. Ya. Sebab itu, pertama bila Tan Sri Muhyiddin umum, semua tahu, dia umum waktu berada di luar negara. Tidak ada hitam putih. Perlembagaan parti pula menyatakan penguatkuasaan terhadap perletakan jawatan pengurusi akan hanya berkuat kuasa setelah Majlis Tertinggi PN menerima, dan kita Majlis Tertinggi PN pun belum mengadakan mesyuarat. Okey, itu satu. Yang kedua, apabila pengurusi meletak jawatan dengan memberikan tarikh spesifik 1 Januari, maka sedang dibincangkan siapa yang boleh panggil mesyuarat. Ada yang kata pengurusi masih lagi pengurusi sebab belum diterima. Ada pula pendapat menyatakan oleh kerana dia bagi spesifik date, artinya sudah berkuat kuasa, tunggu pengesahan. Maka orang lain yang kena panggil mesyuarat. Jadi ini semua benda teknikal. Jadi biarlah beri ruang kepada PN untuk menyelesaikan masalah teknikal ini step by step. Jadi apakah yang telah berlaku? Saya berani menyatakan, to the best of my knowledge, sebaik saja Tan Sri Muhyiddin pulang, beberapa siri perbincangan, pertemuan telah diadakan dengan Tan Sri Muhyiddin. Telah berlaku di peringkat pemimpin kanan dengan Tan Sri Muhyiddin. Membincangkan
beberapa klarifikasi dan juga telah disusuli dengan perjumpaan di peringkat presiden to presiden. Ya, presiden, timbalan dan seterusnya juga sudah ada perbincangan dan di situ telah ada beberapa kata sepakat. Tapi belum selesai. Kerana dalam perbincangan itu, to the best of my knowledge, ada beberapa perkara dipersetujui bersama yang perlu pada tindakan susulan. Kerana saya sekali lagi nak menerangkan, banyak yang orang yang membuat penilaian, dia kira 1-0 satu lantik. Saya nak jelaskan, hasrat PAS tidak begitu. Bila PAS tersebut bersedia mengambil tanggungjawab memimpin, bukan artinya tarik satu maka PAS isi satu. Tidak. PAS berdasarkan kepada satu surat yang diputuskan dalam jawatan kuasa pusat yang ditulis oleh Presiden kepada Perikatan Nasional mengesyorkan satu bentuk penyusunan semula Perikatan Nasional supaya dianya menjadi satu entiti parti yang lebih berwibawa menuju pilihan raya. Jadi dia bukan hanya soal ganti satu, lantik satu, tidak. Terdapat sekurang-kurangnya 5 pengesyoran dalam surat yang telah dibentangkan dalam jawatan kuasa mesyuarat tertinggi PAS telah pun dikemukakan secara resmi. Jadi bila Tan Sri Muhyiddin mengumumkan dia mengundur diri, maka PAS berhasrat untuk menyusuli syur-syur berkenaan supaya kita tak payah buat kerja berkali-kali. Jadi oleh kerana ia bukan hanya soal letak jawatan pengurusi dan ganti pengurusi, dia melibatkan perkara-perkara yang lebih daripada itu. Malah ini telah dibayangkan oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri tentang ada beberapa perkara termasuk format yang disyorkan sedang dipertimbangkan. Jadi kalau ini dipahami, jangan ada pihak-pihak yang membuat telahan yang tidak ada kepada mana-mana mengganggu proses yang sedang berjalan. Sebagai contoh, ada yang kata penolong sesagung melanggar perlembagaan, memanggil mesyuarat. Sedangkan semua ini dibuat mengikut apa yang telah dibincangkan. Cuma pentafsiran, kalau pentafsiran itu ada yang berbeza kerana situasi ini belum pernah kita alami. Dalam Perikatan Nasional belum pernah mengalami situasi pengurusi letak jawatan, kemudian timbul kaedah nak mengganti kali pertama. Please bear in mind, this is for the first time Perikatan Nasional have to go through the process of appointing another chairman. So we have to look into the detail. Satu parti kata, satu pengurusi presiden parti meletak jawatan hendaklah diganti oleh seorang lagi presiden komponen yang lain. Satu versi. Satu versi pula menyatakan dalam perlembagaan tak disebut bahawasanya pengurusi itu mesti presiden. Yang disebut ialah majlis tertinggi memilih seorang pengurusi. Ini pentafsiran. Jadi oleh kerana kali pertama, berilah peluang pemimpin itu bincang. Ya. Ada juga yang berpandangan, oleh kerana pengurusi dah letak jawatan, dia tidak boleh memanggil mesyuarat. Dan oleh kerana nak bincang tentang peletakan dia, maka dia tak perlu dipanggil. Satu versi. Satu versi yang lain pula kata, dia masih lagi pengurusi. Walaupun dia letak jawatan, dia secara automatik jadi timbalan pengurusi. Ada yang dakwa begitu. Saya sendiri bila cek, tak ada pula dalam perlembagaan menyatakan automatik. Yang dinyatakan ialah parti-parti komponen hendaklah memilih 3 orang wakil untuk menduduki, termasuk timbalan pengurusi, untuk menduduki dalam majlis tertinggi. Jadi ini semua pentafsiran. Jadi oleh kerana proses ini sedang melalui satu, orang kata, kali pertama, jadi saya nasihatkan jangan ada penulisan yang separa matang, yang tidak berasaskan research, tidak berasaskan kepada bertanya secara langsung kepada pemimpin yang berkenaan. Jadi saya cuba beri ulasan ini kerana kita ada bincang perkara ini dan jelas terdapat beberapa laporan kerana tidak faham. Banyak yang faham isi, kenapa sampai sekarang PAS nak pilih seorang pemimpin pun tak boleh, nak lantik. Sebenarnya tidak semudah itu, tidak begitu. Ya. Saya nak tekankan PAS telah menghantar secara resmi satu
reinvention, satu perekayasaan kepada Perikatan Nasional supaya dia menjadi vehikel pilihan raya yang lebih ampuh sesuai dengan masa akan datang. Jadi oleh kerana kekosongan itu ada, kesempatan hendaklah diambil supaya once and for all penyusunan ini dibuat dengan kaedah yang baru. Jadi dia perlu makan sikit masa. Sementara dalam PAS kita ada retreat pada hujung minggu hadapan. Perkara-perkara yang sebegini akan dibincangkan dalam PAS dan PAS akan buat keputusan mengikut cara PAS. Ya. Jadi tidak ada apa perkara pun yang perlu digawatkan tentang PN. Dia satu proses yang biasa yang kita nak memastikan akan lahir Perikatan Nasional dalam bentuk yang baru, yang lebih kuat. Itu saja. Terima kasih. Alright.